Simple je, perempuan. Okey, ni gambar, nak kata tesis pun boleh kot. Buku tertebal yang ditulis ni lebih kurang 45 kilo. Halaman dia 10,000 untuk memahami ataupun untuk mengerti macam mana perempuan itu. Gitulah. Itu tajuk lebih kurang. Okey. Perempuan dua, zaujati imraati. Hari ni kita nak bincangkan berkenaan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan zaujati dan kenapa disebutkan imraati? Okey, next slide. Tak gerak. Okey, tujuan yang ni adalah saya tak ingat semua, jadi saya sebut-sebut itu, lepas tu keluar nama dia, kira dia adalah orang yang bertuah. Gitu. Okey, firman Allah Ta'ala, mengapa Allah berfirman Imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz, dan tidak menyebut Zaujatul Aziz, isteri Sah Al-Aziz. Kena tepi tak apa. Okey. Firman Allah Ta'ala, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad syawafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Surah apa? Okey, sebut nama. Zahra Kelantan. Mana? Okey, surah apa ni? Jeng. Isteri Al-Aziz. Surah Yusuf. Okey, betul. Tak lagi. Okey, surah Yusuf. Next slide. Satu persoalan yang indah untuk kita memahami keindahan balaghah Al-Quran yang menakjubkan. Alia Saadah Kedah. Nak yang mana? 1, 2, 3. Alia Saadah mana? Nak yang mana? 1, 2, 3. Nombor 3. Okey, Sahibati. Good. Seterusnya. Akmal. Nak yang mana? 1, 2, 3. 2. Okey, 2. Zikri Pahang. 1. Yes. Okey, terima kasih. 1, 2, 3 dah ada pilihan. Seterusnya. Imra'ah, wanita perempuan, digunakan bila hanya ada hubungan jasmani semata-mata tetapi tiada keserasian akidah, fikrah dan iman. Allah sebut dalam Al-Quran, ni surah At-Tahrim. Daraballahu masalan lilladzi nakafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a ila akhir ayat. Dan sambungan ayat yang satu lagi, wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Ini imra'ata Fir'aun, ini imra'ata Nuh. Apa beza dua-dua ni? Dua-duanya adalah tidak sama fikrah, tidak satu fikrah, satu amal. Walaupun dia hidup sama sekali, serumah, tapi hanya ada hubungan jasmani semata-mata. Maksudnya hubungan melalui tubuh badan saja. Tetapi dari segi fikrah, walaupun dia isteri Nabi dan walaupun dia isteri Fir'aun, dua-dua ni adalah orang yang berbeza. Kenapa? Allah mengumpamakan orang yang kafir tadi dengan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kerana dua-dua tu berada di bawah orang yang paling soleh. Siapa? Nabi SAW, tetapi mereka tetap tidak beriman. Yang kedua, duduk bawah seorang yang paling zalim, paling kejam sekali, iaitu Fir'aun. Tetapi kerana iman di dalam hati, sebagaimana Ustaz Amar sebut tadi, yang tertanam di dalam hati, maka dia tetap juga beriman walaupun suaminya seorang yang paling zalim. Dua perkara ni menunjukkan kita sebagai perempuan dan kita sebagai lelaki nak yang mana? Isteri kita nak yang mana? Kita nak jadi yang mana? Kita nak yang mana? Kita nak jadi macam mana? Sebab apa? Sebab dua-dua ni saling melengkapi. Kerana Allah sebut dalam Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum. Mereka ni pakaian bagi kamu. Apa pakaian? Maksudnya menutup aurat kamu. Dan kamu pakaian bagi mereka. Apa maksudnya? Saling melengkapi, saling menutup aib. Bukan kata lepas tak berkenan, tiba-tiba tarikh nikah, tak betul. Contoh, tak ada kaitan.
Okey, tiba-tiba rasa tak berkenan, kata pula duit raya tak dapat. Benda tu semua adalah cerita yang dalam kain, cerita yang tak ada kaitan dengan siapa-siapa pun yang perlu tahu. Tiba-tiba kita bincang kat luar, itu yang tak sepatutnya. Maka tak jadi dah pakaian. Kenapa? Kerana semua membuka aib masing-masing. Sedangkan dalam rumah tangga kita nak bina keserasian dari segi fikrah, akidah dan iman tu sendiri. Okey? Sebab itulah disebut mereka ni adalah imra'ah, bukannya zaujah. Next slide. Okey, imra'atu Nuh isteri Nabi Nuh, imra'atu Lut isteri Nabi Lut, yang mana cerita ni Allah sebut siapa yang belajar Jordan yang mana dekat laut mati tu. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Hijr. Apa? Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Iaitu Allah Taala ni bukan sekadar kata menjadikan bumi tadi tu lautan mati saja, tetapi membalikkan faja'alna 'aliyaha, kami menjadikan yang atas ni safilaha, bawah. Kenapa? Nak bagi tahu Allah murkanya balik bumi tadi tu, yang menyebabkan situ tu tak ada kehidupan pun. Kenapa? Kerana nak marah dengan perbuatan kaum Nabi Lut. Tetapi inilah yang berlaku zaman sekarang ni, golongan-golongan lesbian, LGBT apa semua ni cuba berlaku kembali pada zaman kita. Na'udzubillah, risau dibalikkan bumi ni. Dia orang nak buat, lantak lagi lah. Kenapa kita nak sibuk? Tak, sebab kalau dia buat, kita tak tegur. Kita pun kena sekali. Sebab itulah, Nabi Lut sebelum Allah jatuhkan azab, turunkan azab dekat tempat dia, Allah perintahkan Nabi Lut berpindah dulu, jauh daripada tempat yang nak turunkan. Sebab apa? Sebab pernah satu ketika Nabi SAW sebut, bila mana masuk dalam rumah, Nabi kata, celakalah, wailul lil a'rab. Celakalah bangsa Arab. Sebab apa? Sebabnya, bila terlalu banyak kejahatan, Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, sedangkan di kalangan kami ni ada orang yang bersih baik, orang yang buat baik. Adakah kami tetap ditimpa musibah? Ya, Rasul jawab, jika sekiranya musibah itu ataupun maksiat itu terlalu banyak dan terlalu sukar untuk dijaga. Okay, ini penghinaan Fir'aun menjaga Nabi Musa tu, sebagaimana kita tahu cerita yang mana Fir'aun mengumumkan setelah mana dia tahu viral dalam mimpinya mengatakan ada seorang akan membunuh dia daripada Bani Israel. Maka dia pun perintahkan supaya bunuh semua baby. Baby lelaki semua bunuh. Tiba-tiba datang seorang baby yang dihanyutkan dari sungai Nil. Siapa yang buat Fir'aun jadi lembut hati tu? Golongan yang pakai tudung. Abang takkan nak buang benda ni abang. Nampak kesian baby kecil ni. Siapa? Isteri yang mempengaruhi. Sebab itulah kita penting sekali mencari isteri yang mulut bukan puaka. Tu tak maksudnya macam tu. Tak. Ini kelebihan kita hidup dalam rumah tangga. Ya, betul. Sebab apa? Banyak berlaku keruntuhan rumah tangga kerana mulut isteri. Tak. Kalau kita viralkan benda dekat TikTok, ramai akan komen, alah kau seorang je ustaz masuk syurga, mulut kau tak puaka, mulut kau pusaka. Macam tu dia kata. Tapi kerana apa? Kerana kita ni nak pilih sama ada nak jadi isteri puaka ke ataupun isteri yang menjadi harta pusaka kita. Jadi perempuan ni kita boleh pilih. Nabi sebut dalam hadis tunkahul mar'ah li maliha, li hasabiha, li jamaliha. Lepas tu li diniha. Fazfar bidzati din taribat yadak. Iaitu kamu nikahlah dengan seorang perempuan ni kerana apa? Kerana harta dia, kerana keturunan dia, kerana kecantikan dia. Tapi kamu pilihlah yang kerana agama, taribat yadak. Maksudnya kamu settle. Kamu dapat yang keempat tu, tiga-tiga tu akan datang. Tapi kalau kamu pilih sahaja yang berharta, belum tentu lagi dia tu akan menjaga agama ketika mana kamu tiada di rumah ataupun ketika tiada bersama dengannya. Maka yang itulah orang kata, kita sekarang ni orang kata tak payah fikir nak kahwin dengan perempuan, cari. Kita tak memilih sangat pasangan ni. Yang penting asal apa? Biar cantik, asal kaya, gitu ya. Jadi sebenarnya benda ni adalah membawa kepada rumah tangga tu macam mana. Okey, seterusnya. Kejap ni. Okey, ini zaujah. Digunakan apabila wujud hubungan jasad disertai keserasian pemikiran, kasih sayang dan keharmonian. Allah sebut dalam Al-Quran, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, kamu tinggallah dengan isteri kamu di dalam syurga. Kenapa? Kerana fikrah masa itu Siti Hawa dengan Nabi Adam adalah sama dan keserasian dia tu dari segi keharmonian dalam rumah tangga tu. Begitu juga Nabi SAW berkata kepada isterinya,
Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika. Kenapa sini? Kerana isteri Nabi ni ramai. Kisah sini larangan kepada Nabi Adam dan Hawa yang disebutkan dalam Al-Quran, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Yang ini ulama membahaskan beberapa perkara berkenaan dengan lafaz taqraba. Kenapa? Kerana setengah ulama mengatakan Nabi Adam bukan melakukan dosa tetapi silap ijtihad. Kenapa? Kerana Allah firmankan jangan hampiri pokok tetapi boleh makan buahnya. Sebagaimana ini kaedah dalam usul fiqh, ya, ada kaedah lain yang menyebut iaitu sebagaimana Allah sebut wala taqrabuz zina. Usul fiqh panggilnya mafhum muwafaqah ke mafhum mukhalafah. Kalau muwafaqah hampiri zina pun tak boleh, apatah lagi nak berzina. Jangan gunakan kaedah mafhum mukhalafah yang menunjukkan hampiri tak boleh tapi nak berzina boleh. Yang tu tak boleh, tak kena. Maka di sini setengah ulama mengatakan Nabi Adam silap ijtihad. Maka dia tidak melakukan dosa tetapi kerana tersilap ijtihad. Nabi tak pernah buat dosa. Begitu juga dengan Nabi SAW sebut, Nabi dan Siti Khadijah peristiwa di Gua Hira. Gua Hira ni kita dah dengar dah sebelum ni yang Dr. Morihah sebut, ya ayuhal mudassir, ya ayuhal muzammil, ketika mana Nabi SAW cuba tengok cara Siti Khadijah berkomunikasi dengan suami dia yang tercinta. Kita nak macam isteri kita dan kita kena jadi suami kita, kita kena jadi diri kita macam Rasulullah, barulah dapat isteri yang macam Siti Khadijah. Ni kita macam Fir'aun tiba-tiba nak Siti Khadijah. Mana dapat? Sebab kita dah baca yang lelaki baik untuk perempuan yang baik. Ni sama. Okey. Ketika mana Nabi SAW turun daripada Gua Hira takut. Malaikat Jibril peluk. Iqra, Iqra, Iqra. Ma'ana biqari'in. Nabi kata, aku tak pandai baca. Iqra. Lagi Nabi kata, ma'ana biqari'in. Nabi takut. Nabi turun balik rumah. Tengok respon Siti Khadijah yang menyebabkan kita rasa, oh, so sweet. Tak, sebab apa? Sebab ketika mana Siti Khadijah, Nabi SAW masuk ketuk pintu rumah, Nabi kata, Zammiluni, Zammiluni. Wahai isteriku, tolong selimutkan aku, selimutkan aku. Tiba-tiba Siti Khadijah pun selimutkan Nabi SAW dan tanya Nabi. Kenapa? Nabi pun cerita begini. Siti Khadijah kata, demi Allah, Allah tak akan memalukan kamu. Kenapa? Kamu seorang yang baik, kamu menyambungkan silaturahim, kamu menolong orang. Takkan Allah nak buat jahat pada kamu? Mustahil. Ini ayat yang memberi semangat kepada suami. Rupanya aku buat sama ni betul. Kita macam mana? Balik tiba-tiba tengah malam, 12 tengah malam sampai rumah. Kenapa? Tadi rasa ada benda yang tumpah dekat belakang. Itulah orang kata, lepak lagi dah mamak. Balik kat rumah, hatutlah. Kalau isteri kita kat rumah, jawab habis semua. Maka kita menyesal sebab kita bawa hantu balik sekali yang mudah. Sebab apa? Sebab kita tak ada perasaan tu nak menenangkan hati suami. Jadi kadang-kadang kata-kata suami tadi tu, kata-kata isteri pada suami tu yang menyebabkan hati suami tu rasa tenang. Daripada Nabi takut, tiba-tiba Nabi rasa tenang. Sebab apa? Dengan kata-kata daripada Siti Khadijah. Okey, seterusnya. Ni sahibah. Tadi ada yang pilih imra'ah, zaujah, sahibah. Sahibah ni apa? Teman perempuan. Digunakan apabila semua bentuk hubungan terputus, baik jasmani mahupun fikiran. Allah sebut dalam Al-Quran surah An-Nisa, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu seorang itu lari dari saudaranya dan ibunya serta bapanya dan isterinya serta anak-anaknya. Hari itu isteri pun tak kenal suami, suami pun tak kenal isterinya. Sebab apa? Sebab masa tu semua hubungan jasmani, rohani semua terputus. Sebab masa tu nafsi. Hari itu kita tak ada guna dah. Masa kita berjanji atas dunia hari itu, kita nak sehidup semati masuk syurga sekali. Dekat pada masa nafsi. Sebelum sampai hari ini, kita kena tengok balik yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dulu. Wa ahlikum, dan baru ahli keluarga kamu. Kalau diri kita belum lagi nak pelihara, macam mana kita nak jaga isteri kita yang sebelah tabir ataupun sebelah sini? Jadi, kena baiki diri kita dulu macam mana? Islah nafsak. Baiki diri kita dengan ilmu-ilmu agama dan amalan-amalan supaya kita dapat isteri yang solehah. Di hari kiamat peristiwa berlaku. Okey, ni Siti Maryam akan melahirkan Nabi Isa. Ni cerita berkaitan dengan Siti Maryam ketika mana seorang perempuan yang tinggi iman dia, yang yakin Allah itu Tuhan dia. Ketika mana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Maryam, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit aliki rutaban janiyya.
Ketika mana Siti Maryam sangat mengandung, apa yang dia diperintahkan? Diperintahkan kepada Siti Maryam, wahai Maryam, goyanglah ataupun goncangkan pokok kurma tu. Kalau fikir logik, pokok kurma ni macam pokok kelapa sawit. Goyang tak kalau kita goyang? Takkan goyang. Tak goyang, babe. Tak goyang. Sebab apa? Sebab akar kurma ni kuat. Tapi kerana dia yakin, Allah suruh. Aku tak tahu apa-apa. Allah suruh. Maka Allah kata, bila kamu goncangkan, maka aku akan gugurkan. Maksudnya kena ada usaha kita sebagai seorang hamba. Apabila nakkan sesuatu, kena ada usaha. Jangan terus tawakal. Tak apalah, reda je lah. Doktor nak bagi makan, bagi. Tak bagi, biar je lah. Sebab apa? Dah takdir dah Allah bagi macam tu. Kita yang menyalahkan takdir, sebelum takdir itu menyalahkan kita. Aduh, penat. Jadi kita kena baiki diri kita supaya kita ni menjadi isteri dan juga suami yang soleh. Ni ayat Al-Quran ini sama juga dengan kisah tu. Dan satu lagi, bagaimana yang diceritakan oleh Ustaz Ammar tadi, saya nak tambah sikit berkenaan dengan ruh seorang pendidik. Ketika mana cerita kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mana datang nak berceramah, semua anak murid dia tengok, fokus, semua dia nak dengar kalam-kalam daripada Syekh Abdul Qadir. Anak dia rasa macam pelik. Ayah aku bercakap macam aku juga. Tapi kenapa semua orang menangis? Anak dia minta izin dengan ayah dia nak mengajar. Anak dia pun naik mengajar. Nak mengajar, baca ayat Quran, baca hadis. Semua orang tengok je, klik-klik, main phone je kalau ada masa tu. Tapi tak ada kesan apa-apa. Jadi Syekh Abdul Qadir kata, okey, turun, biar aku naik. Syekh Abdul Qadir turun naik, atas pentah, duduk. Semalam aku mimpi makanan aku dimakan oleh kucing. Semua menangis. Tak baca ayat Quran pun. Rupa-rupanya anak dia lepas habis kelas tu, kita tanya anak murid dia, apa yang kamu rasa dengan perkataan ayah aku? Dia rasa, bagaimana ibadat kita tiba-tiba dimakan, ditipu oleh syaitan. Seorang lagi macam mana? Dia rasa ketika mana ayahmu mengatakan, makanan kamu dimakan tikus, seolah-olah amalan kita di akhirat kelak dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana ada perasaan riak. Macam-macam kepahaman yang dapat dikeluarkan daripada satu perkataan. Kenapa? Ruh itu sendiri. Maka kita sebagai pendidik kena ada ruh itu sendiri, barulah kita ni akan jadi pendidik yang berjaya. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada soalan. Minta maaf doktor, panjang sikit Okey. Soalan yang pertama. Izati Pahang. Okey. Mengapa Al-Quran menggunakan istilah Imra'atul Aziz dalam surah Yusuf? A, B, C, D. Imra'atul Aziz. Jeng, jeng, jeng. C. Kerana terdapat kecacatan moral dan ketidakserasian dalam hubungan mereka. Jawapannya adalah benar sekali. Okey, alhamdulillah. Seterusnya, jangan buka lagi soalan. Kita pilih dulu. Pahang je. Izzat, Pahang. Okey, soalan kedua. Istilah zaujah digunakan dalam Al-Quran apabila? B. Ada keserasian akidah, kasih sayang dan keharmonian. Benar sekali. Okey. Seterusnya. Aimi, Sabah. Wow, jauh. Aimi, soalan yang ketiga. Istilah imra'ah bagi isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut digunakan kerana. Ya Allah, benar sekali, benar sekali. Terima kasih. Okey, seterusnya. Ain Syaf. Kedah. Soalan yang keempat. Sahibah digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk kepada. C. Wanita yang tiada hubungan perkahwinan atau keserasian. Masya Allah, benar-benar. Okey, seterusnya. Zahra, Kelantan. Dah. Mana Zahra? Sorry, tak. B. Hubungan mereka tidak berdasarkan kasih sayang tetapi keburukan. Walaupun duduk serumah tapi kerana dia tu dasar dia
duduk serumah tu adalah untuk mencari keburukan, maka tiada keserasian dari segi Al-Quran memahami ayat tersebut. Okey. Seterusnya, sikit lagi. Nak habis dah. Hazim, Kelantan. Istilah zaujah digunakan dalam ayat yang memerintahkan tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga. Ini menunjukkan hubungan Adam dan Hawa adalah setara dan harmoni. Alhamdulillah. Dan beberapa soalan lagi ada. Tak banyak dah. Latifah Kedah. Okey, silakan. Dalam surah Yusuf, tujuan utama penyebutan imra'ah adalah untuk menunjukkan akhlak buruk dan tipuan isteri Al-Aziz. Benar sekali sebagaimana Allah sebut dalam Quran, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya seorang perempuan itu sangatlah azim, sangat besar. Sangat besar. Maka kena hati-hati dengan tipu daya seorang perempuan. Bukan kata dia penipu, bukan dia scammer, tapi cara mereka tu adalah banyak untuk menjatuhkan golongan lelaki di dalam fitnah akhir zaman. Maka sama-sama kita jaga. Okey, seterusnya Fatin Selangor. Seterusnya, manakah antara berikut menunjukkan penggunaan zaujah dalam konteks dakwah? Dalam konteks dakwah. Kata kuncinya. Isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. Kerana semua ni 1, 2, 3 tidak digunakan zaujah. Dia guna imra'ah. Okey? Okey, pandai. Seterusnya, Akmal Selangor. Okey? Akmal Selangor. Akmal Selangor. C. Hubungan harmonis dan saling menyempurnakan. Tadi dari segi dakwah, ni dari segi menurut Al-Quran. Dari segi dakwahnya kepada isteri Nabi, dan dari segi ni adalah kerana saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Okey, yang terakhir. Siapa nak jawab? Kalau saya tak angkat benda ni. Okey. Nama-nama? Izzah. Okey, silakan. 15 terus pada 10. Okey. Mana? B. Isteri Nabi Lut tidak menyokong misi dakwah suaminya. Betul, betul. Masya Allah. Terima kasih pada semua. Alhamdulillah. Minta maaf ya. Yang baik pada Allah, yang kurang tu kelemahan saya sendiri. Aku luka lahazab. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi